Ini 5 perkara yang boleh merosakkan usus anda. Nombor 1, makanan ultra process. Ia mengandungi gula tinggi, garam tinggi, lemak trans dan juga pengawet yang mengganggu keseimbangan bakteria baik dalam usus anda. Nombor 2, kurang serat dalam pemakanan anda. Serat penting untuk pergerakan makanan dalam usus anda. Serat juga merupakan makanan kepada bakteria baik dalam usus anda. Kurang serat boleh menyebabkan masalah sembelit. Nombor 3, kurang minum air kosong. Dehidrasi boleh menyebabkan najis menjadi keras. Pastikan minum sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari. Keempat, pengambilan gula secara berlebihan. Gula berlebihan menyuburkan bakteria jahat dalam usus anda. Ini boleh mengganggu ketidakseimbangan bakteria baik dan bakteria jahat dalam usus anda. Apabila bakteria jahat melebihi bakteria baik dalam usus, sistem imun anda menjadi lemah. Kelima, merokok dan vape. Vape dan rokok mengandungi banyak bahan kimia yang menjejaskan aliran darah dan kesihatan usus anda. Share video ini dengan rakan-rakan anda.